Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang media, wartawan semua, semua. Saya sebenarnya hari ini alhamdulillah syukur saya telah pun membuatkan pengumuman untuk saya akan bertanding bertanding sebagai Ketua Wanita Pusat untuk sesi akan datang, dan saya ucapkan terima kasih kepada Barisan Exco sedia ada. Mantan lah sebenarnya belum lagi kan yang sebenarnya turut serta hadir bersama-sama saya pada malam ini bersama dengan MPP. Sebenarnya semangat yang ada dari kalian semualah yang menyebabkan saya menawarkan diri untuk untuk terus terlibat di dalam kepimpinan Sayap Wanita, insyaAllah. Jadi perkara ini sebenarnya adalah satu tekad saya lah untuk kembali menerajui wanita keadilan. Walaupun jawatan terakhir saya dahulu adalah Timbalan Ketua Wanita, tapi saya yakin insyaAllah sedikit sebanyak pengalaman yang ada daripada saya dalam pelbagai bidang yang telah pun diberikan kepercayaan pada saya sebelum ini, saya insyaAllah agak optimis dengan membentuknya kepimpinan baru nanti kita boleh terus melangkah untuk membawa wanita keadilan ke depan insyaAllah. Beberapa perkara yang ingin saya perbetulkan ataupun ingin saya berikan tumpuan iaitu pertama tentang pengurusan organisasi yang lebih mantap. Kita lihat organisasi keadilan ini perlu diperkemaskan sebaik mungkin sebelum kita berdepan dengan perkara-perkara yang lebih besar, iaitu seperti persediaan pilihan raya. Yang paling terdekat adalah Sabah, dan yang selainnya pada GE ke-16 yang bakal tiba juga. Tak lama, setahun dua perlu buat persiapan. Jadi begitu juga saya ingin mengatakan di sini bahawa kepimpinan wanita keadilan ni dia perlukan kepimpinan politik lah sebenarnya. Bukan kepimpinan semata-mata untuk buat program, benda yang biasa-biasa, tidak. Bila kita committed di dalam politik, maksudnya kita kena melahirkan lebih ramai wanita yang celik politik, yang mampu mendepani isu-isu semasa dan boleh merangkumi semua-semua latar belakang untuk kita bawa agenda wanita keadilan ini. Dan perkara lagi yang saya ingin nyatakan, saya ingin mengembalikan balik kegarangan ataupun kedudukan wanita keadilan ke depan berbanding dengan parti-parti politik yang lain. Satu ketika dahulu kita pernah memimpin coalition parti ini, dan insyaAllah saya yakin dengan kepimpinan yang mungkin orang kata baru yang kita akan pengalaman baru yang akan dipimpin nanti, insyaAllah saya akan pastikan kita ada banyak ruang yang boleh kita kerjasama dengan pimpinan wanita harapan dan juga perpaduan untuk kita bawa agenda Malaysia yang lebih baik, insyaAllah. Dan seterusnya kedudukan saya sebagai ahli parlimen juga sebenarnya membantu untuk saya membawa wanita keadilan ke arena antarabangsa, di mana kita ada banyak peluang-peluang yang sebenarnya selama ini tidak kita ceburi dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah itu di antara perkara-perkara yang saya telah pun mula fikirkan semenjak sebelum saya membuat keputusan untuk bertanding, insyaAllah. Jadi itu saja. Doakan kami berjaya di dalam pertemuan kali ini, insyaAllah. YB kan bawa seorang saja ke ataupun the whole team saja, the whole pasukan? Kalau kita ikut kan memang tak dibenarkan sebenarnya kan. Tetapi saya mengalu-alukan mana-mana pimpinan wanita yang ingin bersama. Saya alu-alukan sebab bagi saya kelebihan yang ada pada kita keadilan, kita sebenarnya kita patut merangkumkan semua sekali kata kekuatan-kekuatan yang ada. Jadi cabarannya adalah kepada ketua, bagaimana ketua itu boleh menguruskan. Jadi insyaAllah saya mengalu-alukan mana-mana pihak yang ataupun wanita yang ingin bersama dalam saya membawa gagasan ini, insyaAllah supaya tampil ke depan dan kita this is demokrasi, semua orang boleh bertanding, dan insyaAllah anda bertanding, anda dapat suara teramai, itulah akan memastikan anda berada di kedudukan yang anda ingin bertanding itu, insyaAllah. Dan saya juga mengharapkan sokongan-dokongan yang ada supaya kalau boleh kita dukung bersama-sama, insyaAllah. Soalan lain? Tapi adakah pertandingan
tersebut, satu jawatan itu akan menyebabkan perpecahan satu parti tu saja. Boleh komen? Saya tak rasa benda tu. Saya rasa persaingan itu sebenarnya menyihatkan. Ya, menyihatkan sebab anggota ada pilihan untuk memilih siapa yang diperasa lebih baik di dalam memilih mereka. Sebenarnya saya rasa Parti Keadilan telah membuka ruang yang cukup baik. Kita 3 tahun sekali kita akan diberi peluang untuk memilih pimpinan yang ada, kan. Jadi pada saya, seruan saya juga kepada anggota supaya kali ini pilih yang terbaik yang akan bakal memimpin anda, ya, dan boleh membawa gagasan yang sama ke depan. Sebab perpecahan itu saya rasa kita ni parti bila kita bertanding adik-beradik sebenarnya, kan, tak timbul masalah pecah ke tidak sebab kita masih dalam parti yang sama, ya. Tapi biasalah bersaing semasa pemilihan tu, orang kata dari situ orang kata nampak seseolahnya kita berpecah, tapi sebenarnya kita ada visi dan misi yang berlainan masing-masing. Ada soalan lain? YB, kita tahu dalam keadilan ni kita ada Sri Kandi dalam AMK, kita ada wanita dalam MPP juga dan saya wanita. Sebagai calon untuk bertanding ketua wanita pusat, adakah YB akan merencam semua gagasan wanita di setiap sayap dan setiap keanggotaan parti? Apa pendapat YB tentang perkara itu? Okey, saya berpandangan macam ni. Wanita sebenarnya berada di semua lapisan organisasi lah, sama ada di MK, di wanita, di MPP, kita ada. Tetapi kelemahan kita selama ni, kita tak menggarap semua pimpinan ini untuk mendukung satu aspirasi yang sama kalau berkaitan dengan agenda wanita lah. Tapi dalam konteks Sri Kandi, saya nampak kita dah tak boleh lagi memberi hanya satu kota kepada Sri Kandi. Ya, maknanya wakil Sri Kandi seorang je dalam jawatankuasa wanita. InsyaAllah kalau saya diberi kepimpinan ini, saya ingin mengesyorkan kepada pada parti untuk kita mengubah sikit struktur, ya, struktur jawatankuasa wanita supaya kita nak, kalau boleh lah, saya nak 50% itu adalah anak muda. Supaya kita boleh meremajakan, ya, struktur organisasi ini sebab dia satu benda yang tak sama bila kita jadikan tu satu dalam sistem, dalam struktur yang mana ia perlu diisi dengan hanya ikut kita lah nak isi berapa orang. Ya, dia lain. Jadi itu benda yang penting. Jadi walaupun komitmen 30% wanita itu ada, tetapi komitmen di dalam wanita pula kita kena ada komitmen 50%. Kalau tanya saya lah 50% wanita muda, insyaAllah. Macam mana YB akan tarik ramai lagi wanita untuk menyertai politik dan juga organisasi ni, dan program YB itu apa yang YB akan pastikan untuk berjaya? Satu, saya rasa sebenarnya wanita dah mula tak kekok lah tentang politik, tinggal lagi mereka tidak dibuka ruang bagaimana mereka untuk terlibat. Jadi saya sebenarnya dah mulakan pun sekolah politik saya, kan, secara peribadi. Saya ada sampai kohort 3, lepas tu saya ada kohort wanita berdaya sampai kohort 4 dan sebagainya. Saya lihat performance ataupun minat wanita dalam politik ini nampak boleh digamit, dia dipanggil, kan. Tinggal lagi kita tidak mengarus perdanakan, ya, bagaimana sepatutnya wanita faham ilmu di dalam politik dan bagaimana dia perlu acted as a politician. Itu penting. Sebab tu saya kadang saya juga risau kadang wanita-wanita nak kata, kalau katalah di Ampang ni, kan, bila mereka berjawatan mereka lupa yang mereka ada tanggungjawab politik dia, ya, di dalam kerjaya mereka untuk memastikan isu-isu politik, pengurusan manusia itu perlulah ada kata skill politik itu yang perlu dibelajar, insyaAllah. Saya rasa dengan buka dulu ruang itu dan kita tanamkan minat, insyaAllah saya yakin wanita akan lebih berdaya dalam politik lah, insyaAllah. Ada soalan lagi? Apa nasihat kepada bakal-bakal calon dan juga pengundi-pengundi pemilihan nanti? Okey. Untuk bakal-bakal calon, saya seru, termasuk diri saya lah, kan. Jangan masuk pertandingan hanya masuk untuk suka-suka, ya. Kita masuk kena bawa satu agenda. Agenda besar kita kena masing-masing mungkin ada, ya, aspirasi masing-masing, tetapi agenda itu akhirnya adalah untuk membawa Parti Keadilan ke depan. Jadi paling tidak mulakan dengan, selain daripada buat EKYC, maknanya mulakan dengan berfikir sekarang ini apakah sebenarnya agenda yang anda nak bawa. Dan agenda itu jangan simpan seorang. Ya, anda kena luahkan, kena berkomunikasi dengan orang ramai supaya orang boleh tertarik. Sebab anda, macam kita semua ni, kita tawarkan diri sebagai pemimpin.
Ya, pemimpin mestilah kita nak ada orang ikut. Jadi kita harap dengan wawasan yang ataupun agenda yang kita bawa tu, ramai lagi orang boleh yakin bahawa kita boleh bawa kepimpinan ke depan, insyaAllah. Itu nasihat saya lah. Ada soalan? Soalan Tak nak tanya pada orang lain? Soalan untuk orang kiri kanan boleh? Boleh, silakan. Okey, timbalan wanita macam mana? Pilihan kali ni tanding terus ke kekalkan jawatan ke jangan? InsyaAllah saya sebab ini merupakan saya baru penggal yang pertama sebagai timbalan Ketua Wanita Pusat. InsyaAllah saya akan mempertahankanlah jawatan saya sebagai timbalan untuk sesi pemilihan kali ini. Mak Ryan? Kita dah finalize dah. Saya insyaAllah akan bertanding sekali lagi sebagai ahli Majlis Pimpinan Pusat Adilan. Cabang Ampang ke? Tapi seperti yang YB Roziah sebut tadi, wanita, kita suka tengok wanita aktif dalam sayap wanita, suka tengok wanita dalam sayap AMK, dan kita juga perlu lebih ramai wanita dalam MPP. Ya, jadi bagi semua anggota-anggota wanita keadilan, inilah peluang saudari-saudari untuk memikirkan apakah prinsip masing-masing, apakah perjuangan masing-masing, aspirasi masing-masing, dan insyaAllah kali ini kita manfaatkan pemilihan parti kali ini supaya lagi ramai wanita bertanding, sama ada di peringkat cabang atau wanita cabang atau AMK cabang dan juga di peringkat pusat, supaya kita semua boleh bersama-sama membawa agenda wanita dalam Parti Keadilan Rakyat, insyaAllah. YB, satu lagi. I like your strong character tu. So, saya nak tanya YB, bagaimana YB boleh terima tak sebenarnya kalau ada perbezaan pendapat kalangan ahli ke atau orang kanan? Nama pun berbeza pendapat. Ya. Jadi pendapat tu berbeza, mungkin ada sebab dia kan. Jadi pada saya suka kalau kita wanita itu dia selalu ada perbincangan. Dan bila kita berbincang, pastinya ada idea-idea berbeza. Tetapi akhirnya yang paling penting adalah bagaimana kita memutuskan sesuatu perkara itulah. Kan? Jadi kongkongan kepada pendapat itu tak patut dibuatlah. Mungkin masing-masing ada latar belakang yang berbeza, jadi tak ada isu sebenarnya. Ya, tak ada isu. Yang selalunya saya lihat mereka yang ataupun individu yang tak suka berdepan dengan orang berbeza pendapat ni sebab dia sendiri pun tak dapat nak nyatukan pendapat-pendapat yang ada sebenarnya. Itu pandangan saya lah, insyaAllah. Okey. So lagi ramai bertanding cabang lagi bagus. So bagi saya cabang terus. Saya galakkan semua orang bertanding kalau boleh, kalau mampu. Kenapa kita nak cerita kalau mampu kan? Wanita memang patut mampu dan sampai masa pergi. Jangan kita tinggal. Cabang Shah Alam YB macam mana? Lupalah pula ya. InsyaAllah saya akan juga menggotai cabang Shah Alam untuk pemilihan akan datang, insyaAllah. Tahankan. Terima kasih. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Terima kasih semua sama makan. Ya.